Untuk hari ini kita akan belajar bab berapa? Okey, bab 4 tu bab apa? Siapa tahu? Apa tu? Sorang-sorang saya tak nak ni. Sorang, tolong bangun. Siapa tu bab 4? Pentadbiran negeri-negeri Melayu tidak bersekutu. Pentadbiran negeri-negeri Melayu tidak bersekutu. Okey. Okey, so kita akan buat seringan. Kalau ikutkan minggu lepas kita dah habiskan bab 4, betul tak? Okey, saya akan tunjukkan slide. Kita akan buat ulang kali sikit. Okey, negeri-negeri Melayu tak bersekutu. Ada berapa negeri? Okey, 5. Tolong saya. 1 Perlis. Lagi? Kita yakin je. Mana tu? Perlis. Lagi apa? Dah. Seorang tidak. Berdiri dah ni. Bagi jawapan. Kelantan. Okey, Kelantan lagi. Terengganu. Okey lagi. Johor. Satu lagi apa? Tadi tu yang banyak sangat sebut tu. Bangun apa tak? Kedah. Okey. Pentadbiran negeri-negeri Melayu ada 5. Okey. Okey, kat sini dah dia bagi tahu pemerintahan Kesultanan Melayu di Perlis, Kedah, Kelantan, Terengganu dan Johor. Okey, untuk yang ni dia punya huraian, kamu boleh rujuk juga dalam buku teks kamu. Dekat situ dia menerangkan berkaitan latar belakang setiap negeri. Okey. Okey, ni Kedah, Kelantan, Terengganu, Johor. Okey. 4.2 apa benda? Dia buat apa 4.2 ni? Tajuk kita. Perluasan kuasa British. Okey, seorang tolong bagi saya. Apa benda yang dia buat? 4.2 tu. Perluasan kuasa British dekat negeri-negeri Melayu tak bersekutu. Okey. Apa yang kamu faham? Siapa yang study yang 4.2 sebelum ni? Boleh share tak sikit? 4.2. Tolong saya cepat. Basit. Okey, Basit. Apa yang kamu tengok tahu sangat kat 4.2 tu? Dinyatakan apa? 5 faktor. Okey, apa benda faktor-faktornya? Okey. 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 Beban orang putih tu apa? Slogan. Okey. Okey. Siapa boleh terangkan saya peristiwa Perjanjian Bangkok? Seorang tolong. Kalau saya pilih boleh ke? Boleh. Okey, Nitya. Ceritakan sikit apa tu Perjanjian Bangkok? Perjanjian Bangkok ditandatangani oleh British dan Siam pada 10 Mac 1909. Okey. Perjanjian ini Siapa dengan siapa? British dengan Siam. British dengan Siam. Tahun bila? 1909. Okey, tujuan dia apa? Perjanjian ini membuka laluan kepada British untuk menguasai negara kita tanpa gangguan daripada kuasa luar yang lain. Okey, duduk. Terima kasih. Okey. Kumpulan 3, 4.3. Seorang tolong saya volunteer. Ceritakan sikit perluasan kuasa British di Johor. Cepat ulang kaji sikit.
dengar suara Danish. Tolong Danish. Apa benda kat bawah medical tu? Dia buat apa? Johor memiliki sistem pemerintahan dan pentadbiran. Kita bagi kepada apa? Dia ada dua je kat situ. Dia ceritakan berkaitan Kemajuan dan kemakmuran. kemajuan dan kemakmuran. Betul ke? Faktor dan strategi. Apa faktornya? Faktor dia apa? Faktor kemajuan dia apa? Berlakunya perkembangan pesat dalam ekonomi. Apa? Berlakunya perkembangan yang pesat dalam ekonomi. Okey, kepesatan ekonomi lagi. Kejap. Siapa lagi ada kumpulan kamu sebelum ni? 4.3. Ke nak saya panggil? Zafran. 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 Siapa? Cepat. Wazir. Wazin. Wazin. Okey, kawan kamu dah sebut dah tadi. Kepesatan ekonomi. Okey. Lagi apa? Kebijaksanaan dan kecekapan pemerintah. Okey, kebijaksanaan pemerintah. Siapa lagi ada kumpulan kamu? Raja. Jangan terkejut Raja. Okey. Tadi dah apa tu? Kepesatan dengan kebijaksanaan. Okey, golongan pentadbir komited. Dan akhir sekali siapa Raja kumpulan kamu? Faiza. Okey. Satu lagi. Pemodenan. Okey, cukup. Terima kasih. Itu sahaja. Okey, itu faktor-faktor dia. Okey, strategi dia apa pula? Siapa Faiza kumpulan kamu? Nila. Okey. Strategi dia apa? Perjanjian 1855 antara Sultan Ali dengan Tengku Ibrahim. Okey, perjanjian 1855 antara Sultan Ali dengan Temenggung Ibrahim. Siapa lagi ahli bukan kamu? Zara. Okey, apa lagi dia buat? Dia buat perjanjian 1855 lagi. Okey, Dahulu Negeri Negeri Selat mencadangkan Residen British ditempatkan di Johor. Okey, siapa lagi kawan kamu? Habis dah? Confirm? Confirm Okey, seterusnya dia ada perjanjian setia 1885 dengan 12 Mei 1914. Sultan Ibrahim menandatangani perjanjian dengan Sir Henderson yang Gubernur Negeri-Negeri Selat. Okey, saya teruskan lagi boleh? 4.4. Okey, ahli kumpulan 4.4. Siapa yang nak mula dulu? Siapa? Adan. Okey, Adan. Okey, terima kasih. Siapa kumpulan kamu? Latar belakang. Okey. Apa? Dia buat apa tu? Dia buat apa?
autonomi. Okey, lagi. Siapa pegang apa lagi? Cepat Kak Long. Cepat. Okey, betul. Okey, duduk. Terima kasih. Okey. So itu sahaja untuk bab 4. Okey. Sekarang ni kita akan main satu game. Okey, saya nak kamu duduk dalam satu dalam kumpulan. Saya akan bahagikan. Okey, tolong alert nama masing-masing. Basit 1, Akil 2, Alif Imran 3, Asya 4, Danish 5, Zian Harith 1, Fatih Irfan 2, Faizah 3, Asya 4, Polizin 5, Isnur Iswin 1, Kashwin tak ada. Okey, Lumnia 2, Adin 3, Arif 4, Haddad 5, Wazin 1, Zafran 2, Milasri 3, Nitya 4, Farisha 5, Syifa 1, Falisha Imani 2, Nurul Awi 3, Ishan 4, Putri 5, Raja 1, Sanjid 2, Said Hazil 3, Zahra 4. Okey, so sekarang saya akan kumpulan 1 duduk sini. 1, 2, 3, 4, 5. Okey. Sekarang. Siapa yang dapat bingo paling awal dikira pemenang. Satu sahaja. Okey, so kita kekurangan masa, kita nak satu sahaja. Okey, so strategi di tangan kumpulan masing-masing. Jangan lupa tulis nama dengan ID kumpulan masing-masing. Okey? Cantik dia matahari.
Siapa? Azil, okey. Nombor berapa? Nombor 5. Siapakah pemerintah tertinggi di negeri Melayu? Apa? D. Siapakah pemerintah tertinggi negeri Melayu? Ha? B. Okey, B betul. Kesian ni Linda semua betul. Dah. Bagi peluang yang lain. Siapa? Okey. Nombor berapa? 14. Apakah kuasa yang masih dipegang oleh Sultan? Kewangan, pertahanan, agama Islam dan adat Melayu, pentadbiran British. Apa? C. Betul ke? Jadi negeri Melayu tak bersekutu ni. Confirm C. Okey, tutup soalan 14. Dah ada yang benar belum? Belum okey, pilih cepat. Nombor 11. Siapakah pemerintah Johor yang memperkenalkan undang-undang tubuh Johor? Belum lagi. Sabar, belum lagi. Sultan Ibrahim, Sultan Abu Bakar, Sultan Ismail, Sultan Mahmud. 4. Satu, dua, B. Sultan Abu Bakar. Okey, tutup soalan Sultan. Siapa? Nampak dia kali dah sini. Okey, nombor 11, 13. Apakah kepentingan sistem penasihat British? Jangan bukan sabar. Hari ini nak masing-masing. Apakah kepentingan sistem penasihat British? Satu. Apa? A. Okey, tutup. Mengukuhkan kuasa British. Okey, saya nak tanya, ada daftar belum? Belum Okey, nombor 19. Mengapakah British menguasai Kelantan dan Terengganu? Kedudukan strategik, kekayaan hasil bumi, penyebaran agama, pelabuhan, perdagangan. Apa? A. Okey. Tutup 19. Sabar. Saya tengok dulu.
Dan bagaimanakah British mengumpulkan pengaruh di NNMTV? Apa? Betul ke? Betul okey. 21. Bulan ketiga. Kenapa macam senang sangat soalan kali ni ya? Sampai baca kan? Confirm? Betul ke? Yakin ke? Yakin ke? Jawapan C. Okey, tuan-tuan. Gitu. Mana? Tengok. Mana ada kumpulan? Ada kumpulan. Okey, terima kasih kepada yang orang mau bertemu dengan dia. Nombor 3 tadi. Mana? Dah punya nama dah. Okey. Saya lakukan soal jawab individu. Tadi kita dah buat kumpulan betul. Saya nak test sikit, boleh tak? Apa? Mestilah empat. Kita kan kat empat. Okey? Kumpulan mana tadi yang easy win katanya? Kumpulan satu kan? Daripada Aliyah? Bukan. Okey. Sembang Dah. Soalan simple je, tak susah pun. Apa dia? Siapa pula tertinggal? Siapa tertinggal? Okey. Saya pilih lah. Dah ready Ini. Memang selalu kena takdir Kenapa Okey, berikan saya 5 negeri-negeri tak bersekutu. Buat sikit. Okey. Okey. Kelantan lagi. Terengganu dan Johor. Okey, duduk. Terima kasih. Raja. Faktor perluasan kuasa ada 5. Apakah kelima faktor tersebut? Okey.
je. Okey, kebijaksanaan. Okey lagi. Poin penting ni apa? Perkembangan pesat dalam ekonomi. Okey, ekonomi, perkembangan pesat. Okey. Pemodenan. Pemodenan, satu lagi. Kemunculan golongan pentadbir. Ha? Komited. Betul ke? Golongan pentadbir apa? Dia punya key point dia apa? Pentadbir yang komited. Yes, pentadbir yang komited. Terima kasih. Last. Seperti biasa. Bukan. Menolong. Berikan saya latar belakang negeri-negeri Melayu tak apa. Ada kan? Kita kan semua kena kan? Ada kan? Okey. Okey, poin dia bersifat longgar lagi. Ha. Okey, poin penting kat situ apa? Tiada perjanjian khas bagi mewujudkan gabungan. Okey, tiada perjanjian khas. Okey lagi? Tadi you bagi bersifat longgar, tiada perjanjian khas. Okey, baru dua. Gubernur Negeri Sembilan dia buat apa? Okey, itu dekat situ poin dia apa? Terletak di bawah kawalan itu apa benda? Poin dia. Okey, Gubernur Negeri Sembilan. Itu rakyat dia. Siapa nak tolong? Okey, longnya tolong. Tadi dia dah bagi bersifat longgar, tiada perjanjian khas. Okey, duduk ni, duduk di sini. Duduk. Okey, Pesuruh Jaya Tinggi. Okey, 3. Lagi? Okey, lagi? Okey, soalan last. Kenapa Johor dipanggil negeri yang paling stabil berbanding negeri-negeri lain? Kenapa negeri Johor dipanggil paling stabil, paling kuat, paling tak, orang kata senang cakap paling tak makan zaman. Kenapa? Apa pendirian dia? Untuk kelas. Kenapa negeri Johor? Kenapa negeri Johor ni? Sebab? Okey, lain? Lagi? Kewibawaan pemimpin. Okey, sebab pimpin dia berwibawa. So dekat situ pihak luar agak susah untuk menguasai negeri tersebut. Okey, saya nak tanya, apa perbezaan antara, jadi kita ulang lagi sikit apa perbezaan antara negeri-negeri Selat, negeri-negeri Melayu bersekutu, negeri-negeri Melayu tak bersekutu? Okey? Syifa. Okey. Okey. Duduk. Ada lagi sabar. Banyak lagi tu rakyat dia kat situ. Okey. Said Fadil. Perbezaan negeri-negeri Selat, negeri-negeri Melayu bersekutu dan negeri-negeri Melayu tak bersekutu secara general, secara umum. Negeri Selat tu tak beza terus bagi negeri Melayu. Dia
Dia ketat tapi tak seketat macam negeri Melayu tidak bersekutu. Lepas tu negeri bersekutu ni dia adalah satu gabungan, dan kalau negeri Melayu tidak bersekutu bukan satu gabungan yang yang boleh cakap official. Okey, boleh diterima. Okey. Siapa lagi yang belum? Isyal. Negeri-negeri Selat, negeri-negeri Melayu bersekutu dan tak bersekutu. Secara umum sahaja. Tak payah nak dalam sangat. Saya tahu tengah pening kan? Okey. Atas pemahaman diri sendiri, saya nak tahu awak boleh tahap mana. Okey, negeri-negeri Selat, cara nak bagi saya cara yang kamu senang ingat. Negeri-negeri Selat apa, bersekutu apa, tak bersekutu apa. Aha. Negeri-negeri Selat pasal Pulau Pinang. Je. Okey. Betul? Negeri-negeri bersekutu? Negeri-negeri tak bersekutu? Teruskan. Okey, dulu terima kasih. Okey, kalau tiba-tiba lah keluar dalam exam, berikan perbezaan antara tiga-tiga negeri tersebut. Macam mana kamu nak jawab? Sabar. Kita ada sistem penggiliran, sabar. Basit. Ambil pen. Perbezaan ketiga-tiga negeri-negeri tersebut. Okey. Macam mana kamu nak bezakan tiga ni? Buat pertelinda mudah yang untuk kamu ingat, yang senang ingat macam mana? Okey. Okey, Zahra, teruskan. Dah, okey. Zahra. Cepat. Zafran. Perbandingan ketiga-tiga negeri tersebut. Ni ambil pen ni. Cepat. Saya nak tengok, saya nak test sikit. Boleh pergi ke tak boleh pergi ni? Bab 2, bab 3, bab 4. Sekadar seringan. Tulis apa dah tahu je tu.
Okay, kakak, let's go. Siap, Last. siap, 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 siap. Kalau macam ni kan, nampak tak perbezaan dia? Nampak tak? Yang ni bab 2, bab 3, bab 4. Perbezaan dia. Yang kamu tengok dalam buku teks yang banyak-banyak tu, perbezaan dia lebih kurang macam ni je. Terus okey, kalau kamu boleh buat perbandingan antara 3-3 ni, 2-3-4 confirm dalam tangan. Bab 2, bab 3, bab 4 confirm dalam tangan. Ini macam ni perbandingan dia. Itu sahaja. Dicontohi siapa, yang ni siapa, siapa, apa latar belakang dia. Kalau negeri-negeri Selat, dia famous dengan apa? Negeri-negeri Melayu bersekutu apa, tak bersekutu apa. Kalau kata kamu boleh kuasai benda ni, 2, 3, 4 confirm boleh dapat. Tapi kalau tak baca, jangan tanya saya lah kenapa ya. Memang tak boleh jawab lah, satu pun tak boleh jawab. Melibatkan resident consular, melibatkan sistem. Okey, itu sahaja. Kalau sekarang ni saya nak bagi kamu kerja rumah. Okey, tolong saya senaraikan perbezaan ketiga-tiga tersebut. Boleh? Dalam buku nota. Okey? Saya akan collect dalam minggu depan exam betul? Lagi 2 minggu. Boleh? Boleh? Lagi 2 minggu. Okey. Saya nak tanya, biasalah kalau ada penutup saya akan tanya ketua kelas. Dipersilakan. Apakah yang awak dapat dengan kelas kita hari ini? Dia mulai dari bab 4 dengan jayanya. Okey, dengan jayanya. Okey lagi. 4 merangkumi 5 negeri. Okey. Iaitu Johor, Terengganu, Sultan Kedah, Kelantan, Perlis. Okey, terima kasih. So itu sahaja kelas saya.